the integrity of the audit process, and by extension, the trustworthiness and the election outcome at risk being compromised. Tuan-tuan baca, tuan-tuan akan dapat tengok. Bila saya baca, tuan-tuan, bila saya baca, dia mengimbau balik apa yang saya sebut dalam wacana tu. So, basically, apa yang diketengahkan, apa yang didedahkan oleh YB Rafizi ini adalah sepatutnya dilakukan oleh JPP. Ini yang kita tak ada, tuan-tuan. Ini yang kita tak ada. Sebab itu, dalam satu artikel, dalam beberapa artikel, kalau tuan-tuan tengok, saya ada 6 jurnal kat sini. Okay? Ada 6 jurnal kat sini berkenaan dengan blockchain system. Dia menyatakan bahawa blockchain system ini dia so powerful. Tetapi kalau tak buat secara betul-betul, dia akan jadi backfired kepada orang yang menggunakannya. Ijam, jom sama-sama kita kuatkan parti, tuan. Dia macam ni. Dalam kita nak kuatkan parti, okay, kita kena tampal lubang-lubang ni. Dia tidak bolehlah kita sembang kuatkan parti. Dalam masa yang sama, kita bulldoze, kita langgar semua benda. Ini bukan kuatkan parti. Itu namanya kita menutup bangkai-bangkai yang dicipta oleh parti sendiri. Apa ke benda ni? Kalau macam ni keadaan dia, tak ke mana juga kita pun. Kan? Tengok ulasan apa yang YB Rafizi sebut